Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Topik kita pada hari ini ialah bab 7, respirasi sel. So, kita akan masuk subtopik 7.1 dan 7.2 dahulu. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, menerangkan dua jenis tindak balas yang melibatkan tenaga dan juga membandingkan dua jenis respirasi. Dan di akhir pembelajaran, setiap pelajar seharusnya dapat membezakan dua jenis respirasi tadi. Okey, kita masuk yang pertama, dua jenis tindak balas yang melibatkan tenaga, iaitu yang pertama kita ada proses katabolisme, iaitu yang menghasilkan ataupun tenaga dibebaskan, dan juga proses anabolisme menggunakan tenaga. So maksudnya katabolis menghasilkan tenaga dibebaskan, anabolisme menggunakan tenaga, maksudnya tenaga diperlukan untuk tindak balas berlaku. Okey. Yang pertama kita akan tengok respirasi sel dulu, iaitu proses pengoksidaan bahan organik bagi membebaskan tenaga. Contohnya adalah pernafasan. Okey, dua jenis respirasi sel. Di sini kita ada yang pertama respirasi anaerob dan juga respirasi aerob. Apa bezanya di antara anaerob dan juga respirasi aerob? Ada perkataan an di depan untuk anaerob. Okey, kita tengok respirasi aerob dulu. Respirasi aerob berlaku dengan kehadiran oksigen. So maksudnya dalam keadaan normal lah. Lazimnya respirasi mesti memerlukan oksigen. So untuk itu kita namakan sebagai respirasi aerob. Okey, untuk respirasi anaerob, respirasi tetapi tanpa kehadiran oksigen. Respirasi tanpa kehadiran oksigen, itu yang kita namakan sebagai anaerob. An tu maksudnya tanpa, so tanpa oksigen. Okey, kemudian yang ketiga kita akan berjumpa dengan istilah fermentasi, proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen yang terhad atau tanpa oksigen. Contoh yang paling mudah, penapaian. Okey, kita masuk subtopik 7.2, respirasi aerob. Tadi kita dah tahu, respirasi aerob maksudnya proses respirasi dengan kehadiran oksigen. Okey, so proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen. Maksudnya mesti ada oksigen. Okey, melibatkan tindak balas glikolisis, iaitu penguraian glukosa oleh enzim. So kita boleh tengoklah. Glukosa ditukarkan menjadi piruvat. Itu dinamakan sebagai tindak balas glikolisis. Kemudian daripada piruvat pula, dia akan berlakulah pengoksidaan dia. Piruvat tadi menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Karbon dioksida, air dan tenaga inilah hasil daripada proses respirasi sebenarnya. So kalau kita tengok perbandingan persamaan tadi dengan yang ini adalah persamaan penuh untuk proses respirasi aerob. Maksudnya kalau tengok glukosa tambah oksigen, maksudnya penguraian glukosa dengan kehadiran oksigen, itu adalah respirasi aerob.